saya sakit nak turun ke bendang pula waktu tu. Memang tak ada ilmu, kosong, zero, memang tak ada apa-apa. Sebab apa, kerja ni tak perlu stres. Kita tak perlu stres kerja dekat sawah padi ni. Sebagai petani ni, ibarat dia, kalau kita tak pusing sawah dalam sehari, kita tak tenang. Tak ada masa depan ataupun tak ada duit tak banyak. Kalau macam saya, boleh dapat dalam 30 ke 40 ribu tu boleh dapat. Terima kasih kepada MBI Selangor dan Sabda atas sokongan dan bantuan kepada petani-petani di kawasan Selangor. Saya sekarang bekerja sebagai seorang guru, yang mana itu pekerjaan hakiki saya. Pekerjaan di sawah padi ini merupakan pekerjaan sampingan saya lah. Dan selain itu pun saya bekerja sebagai imam di masjid. Saya merupakan imam di masjid Pasir Panjang, As-Saidiyah Pasir Panjang. Pengalaman saya dalam bidang pertanian ini, khususnya sawah padi ini, lebih kurang dalam 3-4 tahun saja. Lebih kurang 3 tahun lah lebih kurang yang sepenuhnya dalam bidang pertanian ini. Saya memang dibesarkan di sinilah, maksudnya di suasana sawah padi. Jadi ayah saya pun memang pekerjaannya adalah petani sepenuh masa. Waktu kecil dulu pun saya selalu ikut ayah saya lah, pergi ke sawah padi, ikut ayah saya pam air, ikut ayah saya tabur baja dan sebagainya. Cuma saya meracun saya tak buat lah. Saya cuma tolong ayah saya je. Main seronok-seronok, main apa ni, kacau-kacau, berenang-berenang dalam parit, apa semua macam tu je lah. Kemudian bila saya melanjutkan pelajaran di Mesir tu, daripada 2017 hingga 2021, saya balik je daripada Mesir. Lebih kurang dalam setahun lah, ujung tahun 2021 tu, ayah saya sakit. Ayah saya sakit, kena stroke. Bila ayah saya sakit, kena stroke kan, jadi tak ada orang nak mengusahakan bendang. Lepas ayah saya sakit tu, sayalah yang mengambil alih bendang-bendang ayah saya ni, saya uruskan. Dan untuk pertamanya tu memang kosong lah, memang zero, tak ada ilmu langsung berkaitan dengan tanaman padi, tak ada. Dulu saya cuma tolong ayah saya angkat-angkat baja, kemudian tabur-tabur benih padi dekat tepi-tepi batas saja. Bila ayah saya dah sakit, saya dapatkan ilmu tu daripada ni lah, daripada orang-orang lama. Kira-kira orang lama dekat kampung sini kan, kat kawasan sini, orang-orang lama, orang-orang yang pandai buat sawah padi lah. Jadi saya ambil ilmu dengan mereka. Saya ambil ilmu dengan mereka, kemudian saya praktikkan lah dekat bendang sendiri. Kalau mungkin ayah saya masih sihat lagi, saya rasa seronok lah kalau dapat buat sama-sama dengan ayah saya. Macam tu. Saya berasa kenapa saya nak buat, maksudnya kenapa saya nak uruskan sawah padi, kenapa tak bagi kepada orang lain kan. Sebabnya adik-adik saya pun masih kecil lagi. Adik-adik saya masih kecil lagi, kemudian mak saya pun bekerja, adik-adik masih belajar lagi. Dan duit yang hasil daripada sawah padi ni lah untuk ni lah membesarkan adik-adik. Itu pertama. Dan keduanya, saya rasa minat. Kita ada minat untuk dalam bidang pertanian ni. Sebab apa, kerja ni tak perlu stres. Kita tak perlu stres kerja dekat sawah padi ni. Sebab kita tak ada tekanan. Kalau kita bekerja dekat sektor swasta ke, sektor kerajaan ke, kita mungkin pening kepala kita dengan kerja kita yang banyak kan. Tapi bila kita turun ke sawah, kita rasa tenang. Kita rasa seronok lah dengan sawah padi. Yalah, dari peringkat umur padi 5 hari kita akan baju urea, 15 hari akan baju campuran, macam itulah. Yang seterusnya 30 hari mula masuk baju buah. Lepas tu daripada kawalan serangga lah, dari peringkat awal lah, serangga apa yang ada kita kena pantau lah. Sebagai petani ni ibarat dia, kalau kita tak pusing sawah dalam sehari, kita tak tenang. Jadi kalau kita dah pusing, kita tenang. Kita dah tahu apa masalah dia.
serangga apa ada, air kurang ke, kita tahu. Rezeki kita lah untuk pendapatan lah, itulah terutamanya ni. Kita kena usaha lah betul-betul kan. Kalau kita main-main, sikitlah hasilnya. Itulah punca rezeki daripada situlah. Keluasan ini pun kebanyakannya di sini semua 3 ekar dan ada yang setengah ekar lah. Setengah ekar tu lebih kurang 1.5. Dan sekarang ini kita tengah lihat padi ni baru nak membesar lah. Padi ni baru nak membesar selepas daripada hari kita tanam. Dan di sini permulaan tanam pada awal bulan 9, hujung bulan 8 dan awal bulan 9. Dan yang mana umur padi sekitar sekarang ini di kawasan sini lebih kurang dalam bawah 1 bulan. Lebih kurang dalam 20 hari ke 30 hari lah umur padi. Satu musim paling kurang kita akan membaja 4 kali lah. Pertama, umur padi 1 hari hingga 5 hari kita akan baja urea. Kemudian umur padi 10 hingga 15 hari kita akan baja yang kedua, iaitu baja campuran. Umur dalam 30 hingga 35 baja yang ketiga, campuran juga ataupun baja buah. Dan yang terakhir umur padi 50 hingga 60 lah. Antara tu itu baja yang terakhir, iaitu baja buah. Sebelum padi nak keluar tu kita akan baja lah. Waktu rumit nak menjaga padi ni umur 30 ke bawah. Sebab kita kena jaga air, kita kena jaga ulat, kita kena macam-macam lah racun yang kita kena ni untuk buat kawalan. Pada mulanya tu memang rasa berat lah tanggungjawab untuk kita uruskan sawah ni. Dalam masa sama waktu tu saya sambung belajar. Saya sambung belajar dekat maktab. Maktab dekat IPG Bahasa Antarabangsa. Saya ambil pendidikan. Dalam waktu tu lah, dalam masa sama saya kena jaga sawah, saya sambung belajar, kemudian saya bekerja. Ada 3 benda ni. Time tu memang saya rasa berat lah. Sampai saya dah nak sambung belajar tu saya rasa saya nak berhenti. Ada rasa nak berhenti sebabnya bendang waktu tu tak terurus kan. Adik-adik lagi masih sekolah rendah, kecil-kecil lagi. Jadi time tu rasa macam penatnya kan. Time tu stres lah. Kita belajar pun stres, kita memikirkan dekat kampung pun jadi stres. Beban lah. Tapi bila mana terfikir adik-adik masih kecil lagi, teruskan je lah, teruskan. Masih muda lagi kan, masih muda, kita boleh urus. Bagi saya stres tu, tertekan tu benda yang biasa lah. Benda yang biasa yang kita boleh kawal sebenarnya. Abang saya pun tak minat. Dia bukan semua orang satu family tu minat turun sawah. Abang saya pun tak minat. Saya beradik lelaki 2 orang. Yang sulung pun tak minat. Saya nombor 3, nombor 2 kakak saya lah. Ni anak buah lah. Pertama sekali lah musim yang saya buat tu memang hasil pun tak berapa cantik lah. Dapat 6 tan lebih je kan, sekeping kan, 6 tan lebih macam tu je. Musim kedua pun macam tu juga, 6 tan lebih semua. Kemudian waktu tu sambil belajar. Maksudnya kita sambil belajar kenapa macam ni jadi macam ni. Kita tanya-tanya orang yang lama-lama kan. Jadi kita dah ada 2 musim pengalaman. Jadi dengan pengalaman tu, untuk musim ketiga baru saya dapat result ataupun keputusan hasil bendang yang cantik. Saya boleh maintain dapat 8 ke 9 tan. Saya boleh maintain lah untuk semua bendang tu. Untuk kita minat ke sawah ni sebenarnya banyaklah pandangan-pandangan orang mengatakan bahawa bila duduk kampung ni sebenarnya tak ada masa depan ataupun tak ada duit tak banyak dan sebagainya macam tu lah. Tapi sebenarnya hakikatnya yang kita kena tahu lah. Hakikatnya sebenarnya yang orang tak nampak, sebenarnya bila kita kerja dekat sawah, bila kita kerja kat kampung, khususnya saya lah, saya yang berkata, yang mana duduk dekat kampung saja sebulan boleh dapat 4-5 ribu. Setakat dapat 4-5 ribu tu senang lah sebenarnya. Kalau macam sawah ni, kalau satu musim sawah kita menjadi, kita boleh dapat, kalau macam saya boleh dapat dalam 30 ke 40 ribu tu boleh dapat. Satu musim 6 bulan. Khususnya bagi anak-anak muda lah. Sebabnya petani-petani ni
pesawah-pesawah ni hanya diminati oleh orang-orang tua, generasi-generasi yang lama, dan tak banyak anak-anak mereka yang mewarisi. Dan sebenarnya bila saya dah menceburi bidang pertanian ni, saya rasa benarnya senang je. Cuma kita memerlukan kepada modal, ilmu, dan jangan sombonglah untuk bertanya dengan orang lain. Itu je. Yang saya tahu berkaitan dengan Sabda ni, dia singkatan bagi Sabak Bernam Development Area. Agensi di bawah MBI, MBI Selangor, yang mana dia nak menaik taraf ataupun nak memperkenalkan, mengkomersialkan negeri Selangor ni, khususnya di Sabak Bernam, daripada bidang pertanian, perikanan, yang mana dia nak menarik lagi pelancong-pelancong, nak menarik lagi ataupun nak memperkenalkan lagi hasil-hasil yang ada di daerah Sabak Bernam ni, daripada sudut pertanian, daripada sudut perikanan, daripada sudut penghilangan dan sebagainya lah. Oh, sekarang banyaklah perubahannya dah. Beza lah daripada dulu. Oh, jauh sangat dah. Dulu daripada zaman tajak, lepas tu pakai kebotah kecil tu, lama-lama boleh pakai jentera besar macam ni. Lepas tu sekarang tanam pakai mesin, banyak sangat dah. Potong padi pun pakai mesin. Dulu satu lot pakai arit tu setengah bulan baru siap. Sekarang 1 hari je. Sekarang 2 jam. Apa yang ada di Sabak Bernam inilah yang kalau kita tidak rungkai benda tu, kita tidak nampak. Sebenarnya kalau kita media-media ni tak ada kan, sekarang ni memang zaman media sosial. Jadinya apa-apa yang kita letak dekat media sosial ni semua orang boleh lihat. Sebagai contoh, mungkin boleh perkenalkan makanan-makanan tradisi dekat Sabak Bernam ini, ataupun budaya-budaya yang unik di Sabak Bernam ini kan. Banyaklah yang kita sebenarnya boleh explore dan kita komersialkan benda ni di media sosial, supaya untuk tarik pelancong tu pertama, dan yang kedua dapat memperkenalkan lagi Sabak Bernam ni di mata dunia lah, dunia. Harapan saya dan pesanan kepada keluarga, doakanlah supaya saya diberikan kekuatan lagi dan semangat untuk mengusahakan pertanian-pertanian khususnya padi ini, dan memberi sokongan kepada saya dapat mengusahakan padi dengan terbaiklah. Dan doakanlah juga siapa yang melihat video ini, petani-petani di Malaysia ini, khususnya di negeri Selangor ni, mempunyai semangat, mempunyai ilmu yang hebat, baik, dan perkongsian ilmu di media sosial yang baik kan, kepada antara petani, supaya ilmu yang kita ada ni kita dapat berikan kepada orang lain, kemudian dalam masa sama kita boleh kita dapat naikkan hasil padi kita lah, padi kita. Selamat datang ke Parit 11 Kincan.